lagi insyaAllah. Jadi untuk pelajaran ad-darsu ar-rabi' itu berkenaan dengan tentang kawan atau sahabat. Zamili wa zamilati, iaitu tentang kawan lelaki saya dan kawan perempuan saya. Okey. Saya nak panggil Puan Zarina dulu. Boleh baca. Bismillah. Zamili wa zamilati. Hadha zamili. Ismuhu Ahmad. Ahmad. Betul Ustaz? Teruskan. Ahmadu tabibun. Huwa zakiyun. Wa hadha baituhu kabirun. Wa hadhihi zamilati. Ismuha Zainabu. Zainabu tabibatun. Hiya zakiyatun. Wa hadha baituha kabirun. Okey, syukran Puan Zarina. Assalamualaikum warahmatullahi Indonesia. Ahlan wa salam biki, selamat datang. Okey. Seterusnya saya nak Puan Fazilah. Puan Fazilah boleh baca juga. Nanti saya nak bagi latihan membaca sikit. Okey. Puan Fazilah boleh tafadhali. Silakan. Puan Fazilah. Main okey tak tu? Okey. Boleh dengar Puan Fazilah? Ya, boleh. Okey. Baca tajuk dulu. Baca je. Unzur. Wastai. Ni yang Ustaz. Zamili ke Zamili wa zamilati? Ya, itu tajuknya. Okey. Haza zamili ismuhu Ahmadu tabibun. Huwa zakiyun. Wa haza baituhu kabirun. Wa hadhihi zamilati ismuha Zainabu. Zainabu tabibatun. Hiya zakiyatun. Wa hadza baituha kabirun. Ya, syukran. Sudah. Okey, Puan Dorma pula, boleh? Tafadhali. الدرس الرابع زميلي وزميلتي. هذا زميلي اسمه أحمد. أحمد طبيب وذكي. وهذا بيته كبير. وهذه زميلتي اسمها زينب طبيبة. هي زكية. وهذا بيتها كبير. Okey, syukran. عفوا. Okey. Ini petikan pendek ni, 2 baris. Haza zamili. Haza kita dah baca sebelum ni. Siapa ingat apa makna haza? Ini. Ya. Ini. Haza zamili bermaksud ini. Untuk muzakkar. Kawan lelaki. Kawan lelaki dah. Kita nak terjemah itu bahasa kita kan. Terus kan, male friend, kawan lelaki. Ini kawan lelaki siapa bila dia? Siapa punya kawan? Kawan saya. Saya. Ingat, bila setiap kali ada ya menunjukkan belong to me. Belong to mine. Okey. Kitabi, buku saya. Baitun, baiti, rumah saya. Madrasatun, sekolah. Madrasati, sekolah saya. Begitulah seterusnya. Ya. Bila ada ya itu domain, pronoun
yang bersambung dengan isim untuk menunjukkan pemilikan, belonging, kepunyaan. Okey. Khas untuk ana, iaitu untuk siapa? Untuk saya. Okey. Hadza zamili, ini kawan saya. Kalau ayah abun, hadza abi, ini ayah saya. Abun ayah. Ummun, ya, kita suruh anak kita panggil ummi, kena tahu pula asal daripada ummun, ibu. Ummi, ibu saya, ibuku. Saya ataupun sambungan. Itu. Jadi cuma tengok, kalau lelaki kita guna haza, zamili, haza abi, haza ustazi, haza muallimi, muallim, guru saya, haza muallimi, haza apa lagi. Ya, yang penting ada kepunyaan kita tambah. Ya. Jadi dalam kita ni tentang zamil, iaitu friend. Haza zamil, ismuhu Ahmad. Ismu, namanya. Nama siapa? Nama kawan tadi. Hu menunjukkannya. His, belong to him, belong to bagi dia lelaki. Ismuhu, namanya. Kitabuhu, kitabnya. Baituhu, rumahnya, rumah dia. Madrasatuhu, sekolahnya, sekolah dia. Apa lagi? Qalamuhu, pennya, pen dia punya. Jadi untuk disandarkan kepada kepunyaan kepada dia lelaki, yang ketika dalam bahasa Inggeris is ditambah dengan hu. Kalau tadi saya ditambah dengan ya. Okey, ismuhu Ahmad. Ismuhu Muhammad. Tak salah siapa pun, yang penting lelaki. Ismu, nama, hu, nya. Ismuhu Ahmad. Ahmad atau Ahmadu tabibun. Ahmad seorang, sebelumnya saya rasa dah ada dalam paket. Doktor. Dalam bahasa kita pun kita biasa gunakan tabib itulah. Kita ambil dalam bahasa Arab tu tabib. Cuma kita baca dengan ta, sepatutnya kita baca dengan ta. Tabib. Doktor. Jadi Ahmad ni tabibun, seorang doktor. Doktor. Huwa zakiyun. Huwa tu siapa? Dia. Ahmad. Ataupun pronoun yang berada di awal ayat. Okey. Isim, domir ataupun kata ganti nama yang berada di awal ayat. Ana, anta, anti, huwa, hiya, itu isim yang bermula kita sebut di awal. Kalau isim yang bersambung di belakang, macam ada ya untuk saya yang tadi, zamili, hu untuk dia, itu domain ataupun pronoun yang bercantum dengan isim lain di depannya dan dia berada di akhir. Kalau isim yang berada, kalau domain yang berada di awal, yang itu macam ana, itu dia mesti berada di awal, dia tak boleh duduk belakang. Kita tak ada guna haza zamil ana, tak ada, tak boleh. Ataupun ismu huwa, tak boleh. Mesti kena guna ismuhu, bukan ismu huwa. Begitu kat saya, tak boleh guna zamil ana. Contoh nak kata ini kawan saya, haza zamilun ana, tak boleh. Haza zamili, mesti kena guna pronoun ataupun domir yang ya, yang bercantum di belakang. Kalau dia mesti kena guna ha, hu, ismuhu, tak boleh ismu huwa. Okey, tapi kalau kita nak cerita dia, saya, awak, kami, mereka di awal ayat, di situ baru kita boleh guna ana ustaz, contoh. Ana talibun. Huwa ustazun. Huwa talibun. Kalau perempuan, hiya ustazatun. Hiya talibatun. Dan sebagainya. Itu domain yang berada di awal ayat. Kata ganti yang berada di awal ayat. Kalau kata ganti ataupun pronoun yang berada di akhir ayat, seperti ya untuk saya, hu untuk dia lelaki. Okey. Dan lepas ni kita akan jumpa untuk dia perempuan pula. Okey. Jadi dia kata sini Ahmad tabibun. Huwa zakiyun. Dia, he is smart ataupun brilliant, pintar, cerdik. Huwa zakiyun, itu adjektif, sifat, ya. Huwa zakiyun. Wa hadza baituhu, dan ini rumahnya. Baitu, rumah.
baituhunya. Ini rumahnya. Wa haza baitu. Kenapa guna haza baitu? Sebab baitu tu muzakkar. Dia bukan tabulat, dia tabuka, tamaftuhah. Jadi bila tamaftuhah, tabuka tu dia menjadi muzakkar, bukan kategori muannas. Muannas hanya tamarbutah, tabulat sahaja. Okey, di sini patut sebab tu kita guna ini dengan haza. Wa haza baituhu, dan ini rumah. Baituhu kabirun, rumahnya besar. Itu sifat yang kedua di sini, iaitu kabir. Tadi zakiyun, ini kabir, besar. Kalau ikutkan sebelum itu kita tanya dah. Ini sebagai tambahan, pengulangan lagi ya, supaya lebih terus ingat ya kalimah-kalimah yang pernah kita belajar. Okey, kemudian di bawah itu adalah dia punya kontra. Tadi kita pasal zamili, pasal kawan lelaki saya, ini pasal kawan perempuan saya. Wahazihi, kita sama je. Beza tak ada lelaki dan perempuan itu je. Kita tukar dia punya domain je. Tukar dia punya penggunaan kata je. Wahaza, haza jadi wahazihi. Zamili jadi zamilati sebab kawan perempuan. Wahazihi zamilati. Ismuha. Jadi tak boleh guna ismuhu lagi sebab sekarang ni dia ni adalah perempuan. Bila perempuan kena guna domain ataupun pronoun ismuha, namanya, kitabuha, bukunya, buku dia tak orang perempuan punya. Madrasatuha, sekolah dia. Apa lagi contoh? Qalamuha, pen dia. Aqibatuha, beg dia. Maknanya merujuk kepada merujuk kepada di situ kan. Ismuha Zainab. Zainab pun tabibatun, doktor juga. Cuma bila dia perempuan atau muannas, maka tambahlah tamarbutah di belakang. Tabibun jadi tabibatun. Ustazun jadi ustazatun. Talibun, pelajar lelaki. Talibatun. Muallimun, guru lelaki. Muallimatun. Dan sebagainya. Profesi-profesi yang lain pun sama juga. Ditambah tamarbutah di belakangnya. Hiya zakiyatun, tadi guna huwa, dia lelaki. Jadi bila untuk cerita pasal dia perempuan, she, maka kena guna hiya. Itu perbezaan cerita yang tadi dengan cerita yang sekarang. Hanya beza dari segi pronoun ataupun domain. Jalan cerita sama. Ia zakiyatun, dia seorang yang pintar, yang cerdik, yang pandai. Wahaza baituha, dan ini rumah dia, rumah kawan perempuan. Baituha kabirun, rumah dia besar. Jadi di sini tunjukkan perbezaan penggunaan domain untuk saya, domain bagi domain yang menunjukkan pemilikan bagi saya ditambah dengan ya. Lelaki atau perempuan sama. Saya tak ada beza. Saya mana orang perempuan pun tambah ya. Kalau yang bercakap tu orang lelaki pun tambah ya. Itu tak ada beza. Tetapi kalau melibatkan dia, he and she, ada beza. Kalau he, kena tambah who, his ataupun him. Kalau bahasa Inggeris kata his name. Jadi ismuhu. Okey, tambah who. Kalau perempuan, her name. Her ditambah dengan ha. Ismuha. Okey, jelas cakap ni? Ustaz nak tanya, kalau Jelas, Ustaz kalau nak tanya kalau macam domain tu dia bersambung dengan perkataan yang seterusnya tu, itu dikira sebagai mudhaf-mudhafun ilaih ke macam mana Ustaz? Ya, betul. Mudhaf dengan mudhaf. Ya. Maksudnya kawan mudhaf, saya mudhaf ilaih. Disandarkan, ada maknanya berlaku sandaran. Kawan disandarkan kepada saya. Okey. Maksudnya ayat frasa sandaran, kata sandaran ya. Okey, di situ. Jadi bila setiap kali isim selain daripada yang antara isim dengan isim disandarkan pun menjadi mudhaf ilaih ataupun ayat sandaran, kata sandaran. Isim disandarkan kepada domain ataupun pronoun pun ia menjadi ayat sandaran, idhafah ataupun
dipanggil kata sandaran. Yang mana yang pertama tu dipanggil mudhaf, yang selepasnya itu dipanggil mudhaf ilaih, yang bersandar kepada. Okey. Jelas ya? InsyaAllah Ustaz. Kita nak bagian qawaid. Ya, jadi Ustaz tak nak panjang-panjang itu sebab itu bagian qawaid. Okey. Kita akan huraikan. Yang ini untuk pertama latihan membaca, yang kedua latihan untuk mengingat vocab dan perbezaan di antara penggunaan kata untuk muzakkar dan penggunaan kata untuk muannas. Sebab dah cakap. Sebab nanti ada satu sesi, okey, saya panggil contohnya Puan Safra. Okey, cuba cerita sikit pasal diri. Jadi, orang kan ada mufradat lah. Nak bercerita, nak bercakap kan? Muhadatsah, nak bercakap. Kan? Jadi dalam tempoh 6 bulan belajar ni, sekurang-kurangnya ada something. Ada something yang dapat, maknanya ada hasil apa yang selama P6 ashur, selama 6 bulan. Ya, 6 bulan sampai hujung bulan 12 kan? Dia ada hasil. Kan? Jadi itu paling tidak dengan ni satu ayat yang pendek untuk kita boleh mulakan nak bercakap, perkenalkan. Ini boleh perkenalkan kawan, boleh perkenalkan diri sendiri pula. Dan nanti bila katakan ada macam selain ada doktor, ada profesional, ya, mungkin boleh cerita pula yang ada kaitan dengan profesion ataupun pekerjaan perempuan semua, kan? Di sini ya, cara bagaimana untuk kita melatih bercakap dengan ayat yang pendek, ya. InsyaAllah. Okey. Jadi di sini itu dia perbezaan. Huwa, kalau kata domain yang bercantum, ya untuk saya, hu untuk dia lelaki, ha untuk dia perempuan. Kalau domain yang berpisah, ana. Domain maksudnya domain yang berpisah tu maksudnya domain yang duduk di awal ayat. Ana talibun, saya seorang pelajar. Itu pada di awal ayat kan. Ana saya. Huwa dia untuk lelaki, ia untuk dia perempuan. Dan kita pernah belajar sebelum ni. Anta awak lelaki, anti awak perempuan. Dan nahnu kami. Dan yang saya harus sebut antum you all. Kamu semua. Itu dulu. Ya, yang secara ni selain daripada baki jadi yang kita ada 14 semua domain ya ataupun kata-kata. Okey. Kita tengok pula di bawah tu ada tambahan adjektif ataupun sifat. Selain yang mana yang disebutkan tadi ada sifat zakiyun, cerdik, pintar, pandai, semua satu. Ada sifat kabirun, ada dua sifat, dua adjektif. Okey, jadi tengok di bawah tu ada lagi sifat-sifat yang lain. Saya nak panggil Puan Safra. Lain okey Puan Safra? Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah okey. Dia baca tu yang gambar tu ada sifat tu. So, kalau tak nampak saya besarkan dia punya ni. Sifat. Ya, ada lah. Okey. Kalau dari belakang. Qasirun. Dan sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kanan. Belah kanan. Oh, tawilun. Samiyun. Karimun. Kasirun. Qasirun. Ustaz, apa beza kasirun dan qasirun? Okey, sekejap. Kita nak mulakan daripada sebelah kanan terus ke kiri. Line, habiskan line pertama. Oh, okey, baik. Okey. Line pertama, lepas tu baru bawah pula. Kanan, terus ke kiri, line yang kedua. Okey, baik. Tawilun. Qasirun. Kabirun. Saghirun. Saminun. Nahifun. Qawiyun. Da'ifun. Karimun. Jamilun. Mujtahidun. Kaslanun. Kathirun. Qalilun. Miskinan. Wasifun. Aniyun. Bakhilun. Wow, tu. Ghaniyun. Ghaniyun, lepas tu? Bakhilun. Bakhilun. Right. Bakhilun. Okay, ini sebenarnya ialah sifat adjektif dengan lawan dia terus. Jadi kalau tengok gambar tu agak-agak tu, yang pertama tu tawilun tu dia nak menunjukkan apa? Tinggi. Tawilun tall ataupun long. Kan? Jadi bahasa Arab pun satu je.
Kita ada yang pendek, yang tinggi dengan panjang lain penggunaan dia. Tapi bahasa Arab panjang atau tinggi dia akan gunakan tawilun. Tawilun. Ini untuk muzakkar dulu. Asas basic dia muzakkar. Bila muannas tenang je macam tadi. Zakiyun muzakkar. Kalau muannas zakiyatun. Kalau untuk perempuan. Jadi kalau tawilun untuk sifat bagi lelaki, kalau sifat bagi perempuan siapa boleh? Apa jadi? Tawilatun. Tawilatun. Jadi setiap adjektif ataupun sifat bila kita nak gunakan untuk atau untuk perempuan, tambah tabulat je. Tak perlu banyak-banyak tambah. Hanya tambah tamarbu toh di belakangnya. Jadi tawilun, tawilatun. Tinggi ataupun panjang. Kalau orang tinggi, kalau dia panjang. Okey. Jadi sebelahnya tu adalah lawan dia. Qasirun maksudnya apa? Pendek, rendah. Rendah. Ataupun Rendah. Qasirun. Yang seterusnya gambar itu ada gambar gajah. Kabirun. Apa yang dimaksudkan dengan gambar gajah dengan gambar apa nama tersebut? Besar. Kabirun besar. Kabirun besar, kabirotun untuk muannas. Kabirun Kecil. yang tu saghirun kecil. Saghirun. Okey. Boleh hafal lah. Cuma yang paling penting sekali macam saya selalu beritahu, menulis tu kena ni. Maksud kena menulis tu bukan apa. Sambil kita menuliskan, kita membaca. Sambil menulis kita baca, lepas tu latihan menulis, latihan baca, lepas tu latihan menghafal. Itu penting. Ya. Okey, kabirun, saghirun itu lawan dia. Besar, kecil. Kalau perempuan, muannas tambah je tabuk maqutah. Kabiratun, saghiratun. Okey. Baris yang kedua. Saminun. Agak-agak apa yang dimaksudkan samin dengan gambar? Gemuk. Huruf besar. Ya, gemuk. Samin, gemuk. Berisi. Saminatun. Lawannya Saminatun. Kurus. Kurus. Khifun. Jadi saminun, saminatun kalau muannas. Nahifun, nahifatun. Bagus. Okey, itu gemuk dan kurus. Kemudian qawiyun, apa agaknya dengan gambar tu? Kuat. Ini pun dari kakak sama, kita pun kuat. Qawiyun. Bagi kita pun kuat. Tu kita ambil bahasa Arab. Ya. La haula wala quwwata. Kuat tu. Dia baca la haula wala quwwata. Kekuatan. Kuat tu bahasa Arab. Qawiyun ni sifat dia. Qawiyun, kuat. Qawiyatun kalau perempuan. Dha'ifun, kuat lawannya apa? Lemah. Weak. Dha'ifun, dha'ifatun. Okey? Lemah. Nampak gambar? Dhaif. Ya, dha'if. Yang kita guna. Kita pun ada guna. Dalam bahasa kita pun kita gunakan juga. Dhaif. Awak ni dha'if lah kadang-kadang. Maknanya kadang lemah, tak bermaya. Kan? Dha'if. Itulah dha'if. Dha'ifatun. Kalau muannas. Okey, bawahnya pula baris yang ketiga. Karimun. Mulia. Mulia. Dia tersilap susun tu. Dia karimun tu lawan dia bakhilun. Ya. Bakhilun. Agak-agak apa makna karim? Bakhilun tu tahu dah bakhil. Karimun mulia. Dia ataupun kita Pemurah. Pemurah. Atau mulia, duduk mengikut keadaan lah. Mana kita noble. Orang yang mulia, orang yang pemurah, orang yang baik hati, itu dia karimun. Lawannya bakhil, mana lawan dia tu? Karimun lawannya bakhilun. Itu kita silap susun sikit. Karimun lawannya bakhilun. Okey, nanti boleh ni lah. Susunan sikit silap. Karimun orang yang mulia, orang baik hati, orang yang pemurah, itu dia karim. Lawannya bakhilun. Okey. Kemudian jadi kalau mu'annas pun samalah. Karimun, karimatun. Bakhilun, bakhilatun. Ya, kalau yang bersifat tu adalah mu'annas atau orang perempuan. Kemudian mujtahidun. Rajin. Lawannya kaslan. Mujtahidun, mujtahidatun. Jadi kalau kita nak gunakan domain boleh lah. Wa mujtahidun. Dia rajin. Ia mujtahidatun. Dia perempuan malas. Betul. Ia mujtahidatun. Tapi kalau saya boleh guna. Biasanya kalau yang bercakap tu perempuan, maka
kena tambah marbutah bagi dia. Contoh dia rajin. Nak beritahu saya rajin. Ana mujtahidatun. Kalau yang bercakap tu perempuan. Tapi kalau yang bercakap tu orang lelaki, tak bolehlah ana mujtahidatun. Ana mujtahidun. Itu beza dia ya. Saya sama. Lelaki atau perempuan semua guna ana. Okey. Cuma sifat yang berbeza mengikut siapa dia. Dia lelaki. Mujtahidun, mujtahidatun, lawannya kaslanun, kaslanatun. Baru yang keempat. Kasirun. Banyak. Banyak ya. Allah, mas, many. Itulah ikut ni lah. Dia semua kata kasir. Banyak lawannya qalilun. Puan apa nama tu? Yang baca tadi kan posapa. Itulah jawapannya. Ya, kasirun rusa. Yang atas tu sad. Ingat sebutan lain tu. Qaf sad lain. Ini kafsa. Kasirun. Tak boleh jadi sama pula. Yang disebut lain. Kan? Macam kita baca ayat Quran. Salah sebut huruf dia baca makna lain. Ini kasirunnya tadi. Qasirun. Kan lain tu sebutan tu huruf lain. Kasirun. Banyak. Lawannya qalilun. Kasirun, kasiratun. Kalau perempuan muannas. Qalilun, qalilatun. Ya. Okey. Kemudian miskinun. Ini dia sepatutnya lawan dengan bawah tu. Miskin. Ghaniyun. Okay. Ghaniyun. Ghaniyun. Kaya. Tersilap susun kan. Miskinun lawannya ghaniyun. Miskin lawannya kaya. Kita pun guna miskin. Sebenarnya kita boleh bahasa Arab miskin tu. Miskinun ghaniyun. Okey. Miskinatun ghaniyatun. Okey. Muannas. Yang terakhir, yang tadi yang ke atas tu jamilun. Cantik. Cantik. Wasifun. Kotor. Cantik. Perempuan tambah marbutah jamilatun. Wasifun. Lawannya Buruk. Wasifun. Bodoh. Itu kita dapat latihan kan dalam pelajaran yang itu. Wasifun. Bodoh ataupun buruk. Jelek. Itu dia lawan dia. Wasikhatun kalau perempuan. Jamilun, jamilatun. Wasifun, wasikhatun. Ya, ataupun waskhatun untuk muannas atau perempuan. Itu dia. Okey. Jadi ni lah. Ada berapa semua ni? Ada 5. Ada berapa semua ni? 4, 6, 8, 9. Ada 9 kata kalimah yang berlawanan antara 1 sama 8. 18 kalimah. 9 kata yang berlawanan. Ya. Jadi dah boleh salin, lepas tu dan sambil-sambil habis kelas boleh hafal. Boleh gunakan nak cuba buat ayat sendiri kan, nak beritahu yang berkaitan dengan sifat. Saya kuat, ana qawiyyun. Tapi kalau yang bercakap ke perempuan, ana qawiyyun. Saya rajin. Ana mujtahidun atau ana mujtahidun. Ana mujtahidatun. Saya cantik. Ana jamilun atau ana jamilatun. Dan sebagainya lah. Dan benda-benda lain boleh kita gunakan. Yang penting sesuai dengan adjektifnya. Yang kita nak sifatkan tu. Ya. Dan penggunaan domain. Ana, saya. Huwa, dia. Lelaki, dia perempuan. Anta, awak lelaki. Anti, awak perempuan. Nahnu, kami. Nahnu, kami ramai. Jadi bila ramai tak sesuai lah dengan sifat ni. Yang ni sifat ni hanya untuk yang merujuk kepada individu yang seorang je. Saya seorang. Huwa, dia lelaki seorang. Ia, dia lelaki seorang. Anta, awak lelaki seorang. Anti, awak perempuan seorang. Jadi untuk permulaan, cuba kaitkan dengan 5 domain, 5 pronoun itu. Sebabnya sifat untuk mufrad, sifat ataupun adjektif untuk seorang. Untuk yang jamak bila plural tu nanti. Banyak-banyak bagi nanti tak terhafal, lepas tu lupa. Kan? Jadi hafal yang dulu. Hafal ataupun buat catatan dulu sifat yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan sifat yang plural, yang singular ataupun yang mufrad. Okey.
Okey, sekarang ni jelas untuk yang ni. Faham ya? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Okay, kita masuk. Tu pada latihan, tak ada apa dah. Latihan. Cuma nak fahamkan apa arahan. Latihan boleh buat lah dapat kelas. At-tadribat, latihan. Latihan banyak. At-tadribat. Ada alif ta tu menunjukkan banyak tu. Setiap kali bila nampak alif ta menunjukkan jamak perempuan. Jamak muannas. Muslimat, orang-orang Islam perempuan. Mukminat, orang beriman perempuan. Shadiqat, orang-orang yang benar perempuan. Apa lagi banyak kan dalam Quran kita jumpa kan tu. Itu menunjukkan jamak muannas. Dia panggil jamak muannas salim. Salim tu maksudnya yang perfect, yang sempurna. Jamak perempuan yang sempurna ditandai ataupun kita boleh kenal alamat dia, tanda dia dengan berakhir dengan huruf alif wa ta. Alif dengan tak maftuhah, tak buka, tak maftuhah, tak terbuka di akhir dia. Ini at-tadribat bermaksud banyak exercise. Kalau satu je latihan, at-tadrib. Dia sampai ba je, dia tak ada alif, dia tak ada ta marbutah. Itu kadang-kadang ada setengah benda mufrad dia muzakkar tapi jamak dia jadi perempuan. Itu ada sesetengah. Termasuklah perkataan latihan, exercise. Exercise bila satu latihan, cuba tengok bawah tu dia dapat. At-tadrib, bukan at-tadribat tu. Bila satu je dia muzakkar. At-tadribul awal, latihan pertama. Tapi bila banyak latihan, at-tadribat. At-tadribat. Okey. Lepas ni boleh faham lah. Ya, boleh nampak tu. Boleh ya? InsyaAllah. At-tadribul awal, latihan yang pertama. Al-awwal. Jadi bila macam mana pelajaran juga, ad-darsu al-awwal, pelajaran pertama. At-tadrib al-awwal, pelajaran yang latihan yang pertama. Okey. Ajib anil as'ilati taliyah, jawab. Ini arah perintah, fi'il amar. Jawab semua soalan di bawah. Anil as'ilatil atiyah, jawab soalan di bawah. Wifqal hiwar sabiq, berdasarkan perbualan yang lepas. Jadi berdasarkan perbualan tadi yang kita ni berkenaan dengan zamili dengan zamilati, cuba jawab soalan. Soalan pertama, ma is zamili. Siapa faham apa maksud soalan? Ma ismu zamili. Siapa nama kawan? Siapa nama kawan lelaki saya? Kan? Siapa nama kawan lelaki saya? Ismuhu Ahmad. Itu je. Kan? Jadi jawab dulu soalan je. Itu jadi nak tahunya. Ismuhu Ahmad, mana nama dia Ahmad dah. Itu je. Kan? Soalan yang kedua, wa ma mihnatuhu. Apa pekerjaan dia? Cantik. Mihnah tu profession. Mihnatun. Hu kembali kepadanya. Apa pekerjaannya? Wa ma mihnatuhu. Okay, macam cara jawab ya? Mihnatuhu tabibun. Ataupun boleh ambil ayat seperti dalam teks tu. Wa Bibun. dah boleh. Nak ulang nak ambil mihnatuhu tabibun boleh. Nak guna huwa tabibun pun boleh. Itulah question dia tabibun. Okey. Yang ketiga, ma ismu zamilati. Apa nama Kawan perempuan saya. Kawan perempuan, jangan lupa. Tadi kawan lelaki. Ni kawan Perempuan. Ya. Macam jawab ya? Ismuha Zainab. Ismuha Zainab. Namanya Zainab. Ataupun kalau panjang sikit, Ismu Zamilati Zainab. Tapi kalau tak nak panjang, ambil macam ayat dalam teks tu. Ismuha Zainab. Itu betul. Okay? Yang penting tak salah jawab. Yang keempat, hal hiya zakiyatun. Hal adakah Dia cerdik. Naam. Naam. Hiya zakiyatun. Hiya zakiyatun. Sebab betul. Jadi bila betul kita ulang balik je.
Adakah dia pandai? Ya, dia pandai. Macam tu. Sama juga kalau kita dalam bahasa kita macam tu jawab-jawab kan. Ya, cuma kena faham soalan dia. Tu apa? Adakah? Kan? Naam, ia zakiyatun. Tapi kalau jawapan contoh tidak, tak pandai. La. La. Jadi kita bagi tahu tak pandai lawannya apa? Lawan tak pandai, lawannya tak pandai. Contohnya. La ia rabiyatun. Ini contoh kata lawan. Ya. Tadi kita dah ada kata lawan yang apa nama tu, yang lain tu. Ini zakiyun tak ada masukkan lagi kata lawan. Jadi kata lawan bagi cerdik, lawannya stupid tu rabiyun kalau lelaki, rabiyatun kalau perempuan, rabayah tambahan. Sebab dah ada perkataan cerdik, jadi kena adalah dia punya lawan dia. Okey, jadi kalau tak dia kata la ia rabiyatun, tidak, dia kurang cerdik. Kita tak katalah bodoh, kata bodoh agak kasar sikit, kita kata kurang cerdik ataupun tak cerdik. Kan? La ia rabiyatun. Kalau jawapannya tidak. Tapi kalau dalam petikan ni, teks ini ialah na'am ia zakiyatun. Okey. Yang terakhir, kaifa baituha. Apa maksudnya? Bagaimana rumah dia? Bagaimana kondisi, keadaan. Kaifa baituha. Jadi jawapannya Baituha kabirun. baituha kabirun. Rumah dia, rumah Zainab ni kabirun, besar. Ya, itulah dia. Okey. Susah ke senang? Senang. Sahlan. Kena practice. And practice. Practice selalu, cakap, guna. Ya, hafal, cakap, guna. Guna untuk cakap lah. Okey, insyaAllah. At-tadrib tsani, latihan yang kedua. Apa latihan? Istabdil, tukar. Kama fil misalain, seperti dalam dua contoh. Yang ditunjuk dua contoh di bawah tu ditunjuk. Jadi dalam soalan di bawah tu buat seperti mana yang ditunjukkan dalam dua contoh di bawah. Kama fil misalain ma'a taghyir ma yalzam, dengan menukar apa yang sepatutnya ditukar. Yang sepatut ditukar. Kalau tak ada yang patut ditukar, tak bertukar. Kalau ada yang perlu ditukar, mungkin domain dia ke pronoun dia perlu ditukar, maka tukar. Apa contoh dia bagi? Contohnya bagi al-misal al-awwal. Contoh yang pertama. Abun. Haza. Abi. Abun Abi. dengan huruf ya. Itu je dia nak baginya. Tak susah ni. Bapa Abun saya. dengan ya. Jadi jadinya haza abi. Itu dah. Kemudian yang perempuan pula al-misal sani. Contoh yang kedua ada perkataan ummun. Okey. Jadi apa yang dibuat itu? Hazihi ummi. Dekat umum tu tulis hazihi Ummi. umum dengan ya. Jadinya Ummi. hazihi ummi. Okey. Jadi begitu ada 5 soalan di bawah tu. Buat seperti mana dalam 2 baris abun dengan umum. Ikut macam tu. Kalau katakan ayat perkataan itu, kalimah itu adalah muzakkar, jadi gunakan haza. Haza dalam kurungan apa kalimahnya dan dengan ya. Kemudian baru selesaikan dia punya ni haza yang ada ya. Contoh ni dia buat yang pertama haza abun dalam kurungan abun dan ya. Kemudian gabungan abun dan ya dia jadi haza abi. Jadi nak buat contoh jangan untuk bagi soalan 5 buah tu ada perkataan apa? Ada perkataan akhun. Akhun ni brother. Ni sebab bagi mana supaya tahu yang mana nak guna haza, yang mana nak guna hazihi. Lepas ni kita akan masuk bahagian keluarga. Akhun, brother. Ukhtun, sister. Mudarrisun, dah tahu, guru lelaki. Mudarrisatun, lawan dia, guru perempuan. Dan kitabun, buku. Jadi nanti sebagai latihan, selepas kelas nanti membuatlah. Jadi buatkan setiap nombor 1 sampai 5 ni, akhun, ukhtun sampai habis. Contoh seperti mana dia buat kat atas tu. Ini sebagai satu latihan menulis. Maknanya mulakan dengan haza ayat pertama dan kemudian bawa ayat yang kedua. Maknanya setiap satu kalimah ni kena ada tulis dua contoh ayat macam yang dia dah tunjukkan dalam kolom tu. Ya, dalam peta. Boleh ya? InsyaAllah boleh.
Kemudian at-tadribus salis, latihan yang ketiga. Dha' khabaran munasiban fil farab, letakkan predikat yang sesuai. Khabar dalam bahasa Arab dipanggil khabar. Mubtada, subjek, khabar, predikat. Yang duduk depan dipanggil subjek, kita panggil subjek. Dalam bahasa Arab dipanggil mubtada. Dan yang berada selepas mubtada, predikat dipanggil khabar. Jadi nak letakkan khabar dia, predikat yang betul. Maksudnya yang menggunakan kata sifat kata yang betul, yang bersesuaian dengan dia dari segi gantilah muzakkar dan muannas. Seperti contoh yang dibuat. Apa contoh dia buat itu? Huwa tawilun wa Wa hiya hiya tawilatun. tawilatun. Maksudnya kena matching antara tawilun, tawilatun. Mana sifat yang sama. Maknanya sifat yang sama. Jangan berbeza sifat. Sifat yang sama, adjektif yang sama. Cuma yang bezanya ialah antara muzakkar dan muannas. Yang membezakan antara ayat itu ialah yang pertama muzakkar wa, yang kedua tu muannas atau perempuan. Okay. Jadi dia bagi contoh tu, huwa tawilun wa hiya tawilatun. Jadi kita tambah putih je. Di depan. Okey. Jadi untuk soalan ni ada 11. Isikan apa dalam kurung yang tempat bergaris tu. Anta ... Tapi ada ayat seterusnya wa anti qasiratun. Jadi apa making situ? Qasirun. Anta qasirun. Supaya sesuai dengan anta. Sebab anta tu awak lelaki. Maka kena cari adjektif yang sama macam qasiratun. Tetapi apa yang perlu dibuat? Dibuang ta marfu'ah. Jadilah dia qasirun. Anta qasirun wa anti qasiratun. Awak lelaki rendah dan awak perempuan pun rendah. Rendah lah. Okey. Jadi begitu dah soalan nombor 2, nombor 3. Itu semua itu berkaitan dengan apa yang kita dah belajar. Sampai 10. Bezanya yang penting antara muzakkar dengan muannas tu sama sifat. Bezanya sama ada muzakkar, adjektifnya tak ada mata marfu'ah. Manakala muannas mesti sifatnya ataupun adjektifnya ada tak marfu'ah. Okey. Ini pun sama ke nampak banyak tapi sebenarnya senang je. Yang penting faham dah soalan. Okey. Ni ada lagi sama 15. Ada 15 untuk yang tempat kosong adjektif sifat yang sesuai. Okey. At-tadribur rabi', latihan yang keempat. Bainal kalimataini al-munasibatain, sesuaikan di antara dua perkataan yang sesuai, di antara perkataan yang munasabah, maknanya yang sesuai lah. Sesuaikan tu maknanya kita kata padankan. Padankan dua di antara dua perkataan yang sesuai di dalam fil qa'imatain al-taliyatain, dalam dua bracket. Al-qa'imatain antara dua, dalam dua, kita kata dua ni lah. Dua satu line tu kan, ada dua line tu. Satu line qawiyun, satu line ghaniyun. Jadi sesuaikan antara qawi itu nak sesuaikan dengan yang mana? Lawan dia. Satu lawan Dhaifun. Lawan yang kita dah belajar. Jadi sesuaikan dengan kata lawannya yang sesuai yang ada, yang sebelah kanan dengan sebelah kiri itu. Disesuaikan, digariskanlah. Kalau macam budak-budak sekolah rendah tu, digaris kan. Tengok anak-anak punya latihan kan. Sesuaikan, garis, yang ni garis. Itulah dia sil, ya, sesuaikan ataupun padankan antara jawab yang sebelah kanan dengan yang di sebelah kiri. Dan latihan terakhir, at-tadribul khamis, akmilil faraghat fi hadhihi al-faqrah. Lengkapkan tempat kosong di dalam teks ini, dalam perenggan ini. Okey. Ini adalah cerita dah. Copy paste je lah. Senang cerita. Ini namanya jawapan copy paste.
Okey, ni tak perlulah Ustaz terangkan, tahu dah apa nak buat kan. Ya. Ni sebenarnya latihan menulis. Memang latihan supaya dia tulis nama-namanya. Dia tulis saja kan. Saat tulis saya baca. Tulis saya baca kan. Ya. Cuba untuk hafal lama-lama insya-Allah. Kan boleh ingat yang mana saghirun, mana kabirun. Macam mana ayat menggunakan saya, apa-apa lah. Ini sama menulis. Okay, insya-Allah. Okey, kita masuk kepada bab yang seterusnya. Ilah. Okay. Ush. Salah. Ad-darsu al-khamis. Pelajaran yang kedua. Okey, Puan Khairun Nisa. Okey, boleh dengar suara jelas? Puan Khairun Nisa. Macam tak ada je. Jadi masa terkeluar guys. Okey. Jadi kalau macam tu, Puan Fazilah boleh siapa yang belum ya? Siapa yang belum dipanggil Ustaz, yang Ustaz belum panggil baca? Puan Norma dah? Safra. Saya dah Ustaz. Puan Safra. Ustaz, saya nak minta live group. Boleh Ustaz? Saya tak tahan lah. Saya sakit kepala. Nanti boleh tengok. Okey, baik. Nanti saya tengok. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz semua ya. Waalaikumsalam. Okey, Puan Zarina ya. Boleh cuba ya. Untuk yang ada seterusnya. Al-hiwar. Al-alitat. Al-ailatu. Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua orang, bermaksud kena ada dua orang lah perempuan. Okey, yang pertama Puan Zarina dengan Puan siapa yang nak volunteer ni? Saya boleh Ustaz? Saya cuba. Siapa Puan Safra ke? Fazilah. Ya. Jadi Puan Zarina jadi Laila, Puan Fazilah jadi Salma. Okey. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina abuki ya Salma? Huwa al-an fi syarikati huwa muhandisun. Wa aina ummuki? Ummi fil suqi. Hal laki akhun? La laisa li akhun. Hal laki ukhtun? Naam li uhtani. Unzuri ila surati ailati. Man ailati. Man hadha? Hadza jaddi. Wa man hadhihi? Hazihi jaddati. Barakallahu fik wa fi ahlika. Wa fi ahlik. Wa fiki barakallahu. Okey. Syukran jazilan. Barakallahu fikuma. Okey, ma kamu berdua. Barakallahu fika laki. Barakallahu fiki perempuan. Barakallahu fikuma kamu berdua. Okey. Ini perbualan di antara Salma Laila dan Salma tentang al-ailah, yakni al-usrah. Al-ailah dan al-usrah. Keluarga Ustaz. Keluarga Ustaz. Keluarga lah. Kan? Bila kita gunakan ada macam pertemuan, ada ceramah agama, ada apa tazkirah kan, tidak pergi usrah kan. Sebenarnya usrah tu kita ambil bahasa Arab, iaitu keluarga. Sama makna dengan al-ailah. Keluarga, family. Al-ailah bermakna al-usrah. Ini perbualan antara Laila yang dia jumpa dengan Salma, dia pergi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun tanya, Aina abuki ya Salma? Di mana? Di mana ayah kamu? Abu. Wahai Salma. Abu. Bapa awak. Ayah, bapa atau ayah? Pada. Abun. Kalau kita menyebut ayah, abun. Dia tak ada waw. Ayah saya, abi.
pun sama, tak ada waw. Abi. Okey. Tetapi bila nak merujuk kepada awak, ayah siapa? Ayah awak. Tak kisah awak laki, awak perempuan. Ataupun nak gunakan untuk dia. Dia laki, dia perempuan. Dan yang lain-lain seterusnya. Di situ baru kita kena tambah waw. Jadi yang tak tambah waw hanya apabila untuk saya. Sebab waw dengan huruf ya mana boleh berkawan, dia tak boleh. Abun dia jadi ahli. Tapi bila merujuk kepada orang lain, ayah awak, ayah dia, ayah kami, ayah mereka, ayah ni, selain daripada saya. Dia kena ada huruf waw ya Ustaz Semua kena tambah waw. Abuka, abuki, abuna, ayah kami. Apa lagi? Abukum, ayah kamu semua contohnya kan. Abuhum, ayah mereka hum. Abuhu, ayah dia lelaki. Abuha, tadi kita dah baca abuha. Itu semua tambah waw. Hanya saya yang tak ada waw. Sebab apa? Waw dengan ya tak boleh bersambung. Nak menyebut susah kan, macam nak sebut aboy. Jadi aboy pula kan. Jadi sebab tu waw dengan, bila ada saya, ya, dia tak ada waw. Tetapi untuk orang lain, untuk pronoun lain, domain yang lain, ada waw. kena tambah waw. Barulah boleh baca aina abuki, di mana ayah kamu. Aina abuka kalau lelaki, di mana ayah kamu. Aina abuka ya Muhammad. Tapi ini perempuan. Jadi aina abuki ya Salma. Okay. Ayah. Okay. Huwa al-an. Dia sekarang. Al-an. Dia sekarang di syarikat. Sekarang ada di syarikat. Di company, mana di pejabat lah. Tempat kerja dia. Di syarikat. Huwa muhandisun. Ini salah satu profession baru. Dia jurutera. Dia seorang jurutera. Ataupun jurutera, muhandisun. Ataupun kita panggil arkitek. Itu semua samalah. Melibatkan engineer. Okay, muhandisun. Itu lelaki. Kalau muannas, muhandisatun. Macam juga dengan ustazatun, taribun, taribatun, tabibun, tabibatun. Ataupun engineer pun kita kata muhandisun. Sebab dia lelaki. Muhandisatun. Ibu. Wa aina ummuki. Di mana ibu tak kena tambah waw. Abu ada aja yang tambah waw. Selain daripada bila boleh apa? Okey, umur tak boleh tambah waw. Mak siapa? Mak saya, ummi, ummuka, ummuki, ummukum, ummuhu, ummuha, ummuna. Sebagainya lah. Ibu tak boleh tambah waw. Jangan pandai-pandai tambah waw. Siapa yang repair tu? Jadi yang tambah Tiba dia waw. tanya Mak Lang punya budak berapa? Itu modal 2,500 je orang cakap. Member orang cakap mana dapat 5,000. Kecuali untuk saya. Dia pakai mozaik, pakai apa benda pun. Wa aina ummuki, di mana ibu kamu? Aina ummuki. Ummi, ibu saya, fistuki, di pasar, market, kan? Asuk, di pasar. Hal laki akhun, hal adakah laki? Mempunyai. Laki di sini, la tu bermaksud mempunyai. Kepunyaan. Awak. Kepunyaan awak ataupun secara ringkas kita terjemahkan awak ada. Awak mempunyai abang, saudara lelaki. Ataupun brother, saudara lelaki. Tak kisahlah abang ke adik. Bila akhun ni kita kata brother. Dia tak kira abang, tak kira adik lelaki, dipanggil akhun. Brother. Jadi penggunaan laki, lam, yang ada lam ni, ia akan membawa masuk ada, membawa masuk belonging, kepunyaan. Contohnya, saya ada. Tambah ya. Ka tu untuk kaki tu untuk awak. Buang ka, tambah lam dengan ya. Li, saya ada. I have li. Awak ada, awak lelaki. Laka, awak lelaki yang ada. Awak untuk lelaki. Laki, awak perempuan yang ada. Lahu, hu yang tadi tu, hu, dia. Dia yang ada, dia ada. Laha, dia perempuan yang ada. Lana, kita ada. Dalam Quran banyak sebut. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi
kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu. Waliyadin, bagi saya, bagiku agamaku. Itu. Ni aku punya, kau punya, kan? Itu dia. Itu maksud daripada perkataan. Jadi di sininya hal laki adakah awak ada akhun berada saudara lelaki? Ya? La. Tak. Tidak. Maknanya laisa li. Saya tidak ada. Laisa tidak li. Laisa li. Li tu saya ada. Saya tidak ada, nak perkataan tidak di sini. Laisa. Laisa, Tadi dah gunakan la. Ustaz, laisa. Dia tak ada guna la dua. Untuk menafikan tak boleh ada la dua la. La yang pertama dia kata al-laki akhun, adakah awak ada brother, awak ada saudara lelaki? Tak. Tidak. Saya tidak mempunyai. Laisa li akhun. Saya tak ada. Jadi menguatkan. Saya tidak ada. Di situ tak boleh. La li akhun tak boleh. Jadi dia kena gunakan laisa pengganti. Maksud yang sama. Laisa. Tapi penggunaan yang berbeza. Kan? Laisa li akhun. Saya tak punya brother, saudara lelaki. Laisa li. Laisa laka, awak tak ada. Laisa laki, awak perempuan tak ada. Laisa lahu, dia tak ada. Laisa laha, dia perempuan tak ada. Apa dalam zikir? Laisa laha min dunillahi kasifah. Tak ada laisa tu. Tidak ada. Kan? Sepelindung melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Laisa la min dunillahi kasifah. Okey, laisa li akhun. Allati ukhtun. Adakah awak punya kawan perempuan? saudara perempuan? Ada tak adik perempuan? Itu maksudnya. Allati ukhtun. Naam. Ya. Saya ada Li, I have. Saya ada Ustani dua kakak. Dua saudara perempuan. Li ukhtani. Mana two sisters. Dua saudara perempuan. Unzuri, awak lihatlah. Ini fi'il amar. Kata daripada fi'il ataupun kata kerja. Nazara, yang zuru, unzur. Fi'il amar. Nazara telah melihat. Yang zuru sedang melihat. Unzur, awak lihatlah. Tapi untuk lelaki, unzur. Bila untuk perempuan, nak perintah kepada orang perempuan, dia kena tambah ya. Unzur, dia jadi unzuri. Awak lihatlah. Ila surati ailati. Lihatlah ke gambar keluarga saya. Surah itu picture. Gambar, foto. Kalau yang kita baca, nama surah dalam Al-Quran tu huruf sin. Surah. Ni sod. Sebab tu kena bezakan sebutannya. Sod kena lain sikit sebutan. Sod. Mulut kita ke depan. Surah. Tapi kalau kita sebut surah Al-An'am, surah Al-Ma'idah, surah Al-Baqarah, kena huruf sin lah. Kita kena bezakan, kena betulkan sebutan. Surah Al-An'am, surah Al-Fatihah. Okey. Tapi kalau ni gambar sod. Surah. Macam dekat-dekat sama kan, tapi sebenarnya maknanya berbeza jauh. Ya. Itu kena betul-betul baca. Mengikut makhraj sebutan huruf, ya, yang betul. Jadi dia kata unzuri ila surati ailati. Lihatlah ke gambar keluarga saya tu. Dia pun Laila pun tengok, dia pun tanya, man haza? Siapa ni? Gambar tu tunjuk. Pada yang tua, yang muda. Haza jadi, ini datuk saya. Jaddun. Jaddun. Datuk. Saya punya datuk. Jadi. Okay. Haza jadi, ini datuk saya. Waman hazi, dan ini siapa pula? Bawah pada datuk ni. Hazi jaddati. Ini nenek saya. Jaddatun, nenek. Saya punya nenek saya. Tambah ya.
jaddati. Hazihi jaddati. Okay. Barakallahu fiki wa fi ahliki. Jadi semua tanya ayah lain tu dah disebutkan tadi lah. Ini ayah, ibu dah tanya semua, adik-beradik. Tiba-tiba ada siapa kat sebelah ayah tu? Sebab kita tanya dua orang je. Datuk dengan nenek ni. Ini datuk saya, ini nenek saya. Barakallahu fiki wa fi ahliki. Semoga Allah memberkati pada kamu. Fiki. Sebab perempuan jadi fiki. Wa fi ahliki, dan juga pada ahli keluarga kamu. Ya, kalau lelaki itu kebanyakan. Barakallahu fika wa fi ahlika. Okey, itu bezakan awak lelaki, kamu dengan perempuan. Ka untuk lelaki, ki untuk perempuan. Maksudnya kata ganti, kata domain, pronoun, ya, tekan awak. Fiki perempuan, fika untuk lelaki. Okey. Wa fiki barakallahu wa fiki. Jadi ini semua doa. Semoga Allah memberkati juga pada kamu. Wa fiki barakallahu. Okey. Setakat ni semua jelas ya perkenalannya? InsyaAllah. Al-Ailah ni. InsyaAllah jelas. Jadi apa nama tu? Kalau tengok di sini, ni gambar Al-Ailah. Okey. Kita cuba baca bacaan ni. Okey, tadi Puan Fazilah dengan Puan Zarina. Puan Safra, lain okey? Lain okey Ustaz. Okey, baca ni. Okey, jaddatun. Ilat. Ya. Baca dia punya tajuk tu. Okey. Ailatun. Jaddatun. Jaddun. Jaddatun. Jaddun. Sama-sama lah. Bezanya satu sebelah ayah, satu sebelah ibu kan. Datuk nenek, datuk nenek. Sama betul. Okey. Okey, yang ke bawah. Khalatun. Khalun. Ummun. Abun. Ammatun. Abun tu tak ada sabtu. Dia abun. Dia bukan abun. Okey. Abun. Ammatun. Amun. Okey. Apa beza? Sebelah ni kalau perasan ada beza. Okey, tadi di tengah-tengah itu ada abun, ada umun. Umun sebelah kanan, abun sebelah kiri. Jadi yang sebelah umun tu ada dua tu. Khalun dengan khalatun. Itu adalah adik-beradik umun. Lama. Adik-beradik apa Ustaz? Adik-beradik dengan ibu dia tu. Adik maknanya umun, ibu kepada siapa tu? Ibu kepada Salman. Ini cerita ni keluarga Salman. Keluarga Salman. Jadi umun tu ibu Salman. Sebelah ibu Salman tu ada khalun. Pakcik Salman. Maknanya adik-beradik kepada ibu dia. Okey. Pakcik Salman. Khalun. Khalatun tu makcik Salman. Adik-beradik perempuan dengan ibu kepada Salman. Okey. Jadi mana-mana adik-beradik dengan ibu kita, yang kita panggil pakcik, makcik, pak alun, pak angah lah apa semua, kita ada panggilan tu kan. Dia orang Arab dia tak ada panggilan tu. Dia bezakan antara yang mana adik-beradik sebelah ibu, yang mana adik-beradik sebelah ayah. Itu yang dibezakan. Dia tak ada pak angah, pak alun, pak tam dan sebagainya, tak ada. Jadi perbezaan di sini apa? Mana-mana adik-beradik lelaki sebelah ibu. Maknanya adik-beradik ibu lah. Dipanggil khalun. Kita panggil pakcik uncle lah. Tapi uncle sebelah ibu. Khalun. Semua khalun. Tak kisah dia yang muda ke, yang tua ke, yang bongsu ke, yang tengah, yang sulung ke apa ke. Kalau asalkan dia adik-beradik sebelah ibu, kita dipanggil khalun. Maknanya bapa saudara sebelah ibu. Okey. Jelas? Jelas Ustaz, insyaAllah. Kalau mak saudara sebelah ibu, yang makcik ni, khalatun. Khalatun. Tambah tabulat je lah. Itu sebab tu dia letakkan di sebelah ibu. Manakala yang sebelah bapa, abun, sebelahnya ada apa? Amun. Dengan Ammatun. bermaksud itu adalah adik-beradik dengan ayah.
pakcik, bapa saudara, mak saudara sebelah ayah. Ammun, pakcik sebelah ayah. Ammatun, pakcik, makcik sebelah ayah. Jadi itu beza. Jadi dalam kalangan orang Arab nak membezakan dia adik-beradik siapa, dengar dia panggil. Kalau dia panggil khalun, maknanya itu adik-beradik sebelah mak dia lah tu. Ataupun khalatun, maka adik-beradik perempuan makcik sebelah mak dia tu. Tapi kalau ammun, ammatun, itu adalah adik-beradik sebelah ayahnya. Itu juga. Jadi itu je dia bezakan. Jadi dia tak ada banyak macam kita, Pak Long, Pak Ngah, Pak Tam, Pak Cik, Pak Ada lah apa semua kan. Macam-macam buah kan. Dia Arab dia dua tu je. Mana antara pakcik lelaki perempuan, dua dia beza. Ammun, khalun. Kalau yang perempuan pula, ammatun, khalatun. Dah habis. Tu je. Tak ada lagi lain kan. Okey. Baris yang terakhir. Okey, baris yang terakhir. Yang terakhir tu kurang jelas. Betul tak? Bintul khalatin. Betul tak? Kau jangan ya, saya pesankan sikit. Bintul khalatin. Bintul khalatin al-khalin. Al-khali, okey. Ibnul khalatin al-khalin. Jadi Ibnul Khalah. Ibnul Khalah ataupun Ibnul Khali. Oh, Ibnul Khalah. Bintul Khalah atau Bintul Ibnul Khalah atau Bintul Khali. Ibnul Khali. Itu saya terangkan. Kemudian Ukhtun. tidak ada Ustun. Kemudian Ana. saya je lah yang cerita tu kan. Ana. Saya. Ahu. Akhun. Akhun. Dan sebelahnya Bintul Ammi Amin. atau Al-Amatin. Bintul Ammati. Kita ulang balik. Amatin. Bintul Ammi atau Bintul Ammati. Bintul Amati. Okey. Yang sebelah Ibnul Ammi Atau Ibnul Ammati. Ibnul Ammati. Okey. Ammati. Ini yang kita tengah tahu dah. Kita saudara perempuan. Anak ni saya lah ni cerita tentang keluarga saya ni. Kan? Akhun brother saudara lelaki. Okay. Yang sebelah kanan kiri yang dua tu. Anak kepada pakcik makcik. Kalau kita panggil apa? Anak pakcik kita. Jadi apa hubungan dengan kita? Sepupu. Nak buah. Sepupu. Sepupu lah kan? Itulah sepupu. Cousin. Sepupu. Ada sepupu. Ada sepupu perempuan. Ada sepupu lelaki sebelah ibu. Ada sepupu lelaki sebelah ayah. Itulah dia beza. Sebab tu ada bezanya tu. Kalau macam ni, Bintul Khalah. Sepupu perempuan sebelah makcik. Maknanya anak makcik ni. Anak makcik sebelah ibu. Panjang dia punya cerita tu. Maknanya bila Bintul Khalah, anak perempuan kepada Khalah. Siapa itu Khalah? Adik-beradik perempuan kepada ibu. Jadi panggil Bintul Khalah. Jadi dalam kalangan orang Arab ni, bila sepupu ni dia kena ada beza sebutan. Macam kita sepupu je. Sepupu makcik, sepupu ni kan. Jadi dia ada beza. Nak tahu bila sebut sepupu, anak pun siapa ni? Anak kepada makcik yang mana? Makcik sebelah ayah ke sebelah ibu? Bintul Khalah. Makcik sebelah ibu. Makcik sebelah ibu Khalah. Jadi Bintul Khalah kalau dia anak perempuan. Lelaki Tapi Ibnul kalau Khalah. dia tu anak perempuan kepada pakcik sebelah ibu. Kena tukarlah sebutan dia. Bintul Khali. Anak perempuan kepada pakcik yang adik-beradik kepada ibu. Okay, boleh faham ni? Bintul Khali. Okey. Jelas ya? InsyaAllah Ustaz. Okay. Jadi sebelahnya pula tu Ibnul Khalah. Mana kalau ada sepupu lelaki. Sepupu lelaki tapi anak kepada makcik sebelah ibu. Adik-beradik ibu. Sebenarnya adik-adik perempuan ibu. Anak Khalah. Maka kita panggil Ibnul Khalah. Okay. Anak lelaki kepada makcik sebelah ibu. Kalau dia adalah merupakan anak kepada pakcik sebelah ibu, Ibnul Khali. Ibnul Khali. Maksud semua sepupu. Tapi dari segi penggunaan beza di kalangan orang Arab.
Jadi kalau dia nak panggil sepupu dia yang daripada mana? Sepupu daripada adik-beradik lelaki sebelah ayah. Jadi dia akan panggil ya ibnal sebelah ibu contohnya. Ya ibnal khal. Wahai sepupu. Kalau kita kata sepupu juga. Tapi dia kena tepat. Anak siapa ni? Dia kena tahu ni anak siapa? Ni anak khal. Maka ya ibnal khal. Kalau dia adalah anak kepada khalah. Ya ibnal khalah. Kalau dia anak perempuan pula. Ya bintal khal. Anak perempuan pakcik. Ya bintal khalah. Macam tu. Ya, kena dibezakan dengan macam tu. Kita panggil sepupu ya, habis cerita dah. Kan? Jadi dia ada beza kat situ. Okey. Jadi begitu juga yang sebelah lelaki, sebelah keluarga bagi adik-beradik dengan ayah pun sama. Dia punya sepupu kita. Mana anak saudara kepada ayah. Sepupu dengan kita. Jadi ada beza juga. Kan? Jadi contohnya anak perempuan. Tapi anak perempuan kepada pakcik. Bintul ammi. Anak perempuan kepada makcik sebelah ayah, adik-beradik ayah. Bintul ammati. Okey, begitu juga dengan anak lelaki pun sama. Ibnul ammi, anak lelaki kepada pakcik tu. Ataupun anak lelaki kepada makcik sebelah ayah. Ibnul ammati. Jadi itu semua secara mudahnya sepupu. Tapi yang Arab dia dibezakan untuk dalam panggilan tadi. Supaya tahu ni anak siapa, ini anak pakcik ni anak makcik ni. Jadi dia tak sama macam kita. Tak tahunya siapa ni sepupu aku. Sebut sepupu kita tak ada orang kita cakap ni sepupu sebelah ibu saya. Tak ada orang cakap kan. Kita orang Malaysia, orang Melayu takkan cakap macam tu. Bila cakap sepupu je, orang kata sepupu lah. Tapi orang Arab dia takkan sekadar berkata tentang sepupu, dia akan berguna tu lah. Itulah perbezaan penggunaan dia. Mengikut dia punya nasab dia. Dari sebelah sebelah ibu ataupun dari sebelah ab, sebelah ayah. Okey. Jelas ya yang ni? Okey. Ni kita ada cerita kejap ni dah. Sebelum kita pergi kepada latihan. Tak usah ini dulu. Yang ni satu lagi petikan tentang ilati. Okey. Okey, siapa nak baca? Saya boleh start insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ailati. Ismi Nada. Ana tabibatun fi mustashfal wiladati. Li zawjun karimun. Ismuhu Nabilun. Zawji syurtiyun. Lana ibnun wa bintun. Naskunu fi madinatin kabiratin. Baituna fi hayyil matari. Wali akhun wa ukhtun. Huma fi qaryati ma'a abi wa ummi. Jaddi fil qaryati aidan. Wali ammun wa ammatun. Baituhuma bijawari baiti jaddi. Bijiwari baiti jaddi. Hadihi ailati wa uhibbuhum jami'an. Okey, syukran. Ilati bermaksud keluarga saya. Kalau tadi tajuk tentang zamili wa zamilati, kawan lelaki dan kawan perempuan. Ni keluarga saya. My family. Ilati, keluarga saya. Ismi Nada, ni perempuan. Nama saya Nada. Yang Arab ni suka guna nama Nada. Nama Nada ni khas untuk perempuan lah. Ismi Nada. Ana tabibatun, itu bukti dia perempuan. Tamar Buta. Saya seorang doktor di hospital Wiladah. Di hospital bersalin. Dia doktor Puan lah ni, Doktor Zakir Puan lah ni. Kan? Petugas di hospital bersalin. Kan? Al-Wiladah. Mustashfal Wiladah. Li zaujun karimun. Saya mempunyai. Saya ada seorang suami yang baik. Yang baik. Karimun. Tadi kan dah ada makna tu kan. Yang baik hati, yang mulia, kan, yang pemurah. Itu mengikut keadaan lah. Ini kita terjemahkan baik hati ataupun baik. Li zaujun karimun.
Ismuhu Nabil, namanya Namanya Nabil. Nabil. Zauji syurtiyun, suami saya apa kerja? Polis. Syurtiyun, polis. Syurtiyun, polis. Kalau tadi dah ada pekerjaan apa nama tu? Engineer, muhandisun dah ada. Dah ada pekerjaan tabibun. Ini satu lagi pekerjaan baru, iaitu syurtiyun, polis. Kalau perempuan, polis perempuan, syurtiyatun. Syurtiyatun. Bukan suami dia, zaujun. Zauji, suami saya. Ingat. Kalau ni zaujun, zaujatun. Suami, isteri. Suami saya zauji. Isteri saya zaujati. Macam mana nak ingat ni? Nanti lepas kelas panggil suami, jangan panggil abang ke, panggil yang ke, panggil yang biasa duk panggil kan? Zauji. Zauji, dia terkejut. Siapa Zauji? Ni ke ada siapa pula kan? Jadi orang tak, oh ni Zauji tu suamiku lah. Suami saya, kan? My husband, kan? Itu dia. Lama-lama kita ni, kan? Cuba gunakanlah. Jangan-jangan sekali supaya untuk kita bahasa Arab ni kan. Jadi memang tak biasa kita guna, tapi itulah cara kita nak mengekalkan ataupun nak kan. Zauji. Tapi kalau isteri pula, minta dia panggil pula Zaujati. Zaujati. Kalau isteriku, zaujatun, zaujati. Kalau isteri panggil suami dia, zauji. Ya zauji, wahai suamiku. Itu dia. Ya. Okey. Zauji syurtiyun. Suami saya seorang polis. Apa nama tu? Lana ibnun. Kami ada. Sebab apa kami? Sebab antara dia dengan suami dia telah. Cerita kami ada. Anak lelaki. Ibnun, seorang anak lelaki. Wa bintun, dan seorang anak perempuan. Ada couple. Kan, sepasang. Lana ibnun wa bintun. Okay. Naskunu fi madinatin kabir. Kami tinggal. Nah tu kata kerja, ini fi'il mudhari'. Ini merujuk kepada siapa? Iaitu nahnu. Nahnu, naskun. Daripada kata kerja sakana yaskun. Sakana yaskun. Bila kami yang tinggal naskun. Fi madinatin kabiratin, di sebuah bandar yang besar, kota yang besar. Fi madinatin kabiratin. Baituna fi hayyil matar. Rumah kami berada di kawasan airport. Rumahnya dekat dengan airport, dengan lapangan terbang airport. Hayy itu maksudnya kawasan. Jadi sebenarnya dia mengikut keadaan. Mana kita kata boleh dia dalam satu keadaan dia boleh membawa masuk juga section, ataupun boleh dia membawa masuk kalau dia yang di Putrajaya presin, ataupun dari secara umumnya kawasan perumahan. Jadi hayy juga. Jadi mengikut keadaan bila kita nak terjemahkan. Macam dia kata fi hayyil maqam, mana dia tinggal di kawasan lapangan terbang, ya, kawasan perumahan yang berdekatan dengan airport atau dengan lapangan terbang, ya. Baituna fi hayyil maqar. Wali akhun, dan saya ada juga. Saya pun ada akhun, seorang saudara lelaki ataupun brother. Wa ukhtun, seorang perempuan. Wali akhun wa ukhtun. Mereka berdua. Di kampung. Mereka berdua. Di mana? Kampung. Fil qaryah. Di kampung. Bersama. Bersama mak saya dan emak saya. Dan ibu saya. Okey. Jadi fil qaryati aidan. Datuk saya berada di kampung juga. Aidan tu maknanya also, juga. Jadi fil qaryati aidan. Jadi kataan juga ni diletakkan di last. Dia tak boleh mulakan aidan juga di awal, tidak juga diletakkan di tengah-tengah. Jadi bila kita nak kata juga, mesti diletak di last, di terakhir. Berbeza dengan kita bahasa Melayu. Kita juga, biasa. Kan berbeza.
Kadang-kadang kita berada di tengah kan. Jadi bahasa Arab ni Aidan ni dia mesti duduk last. Tak boleh di depan, tak boleh di tengah. Okey, kalau kita nak tukar contohnya, jadi Aidan fil qaryati. Ya, datuk saya juga di kampung. Tak, dari segi bahasa Arab itu penggunaannya salah. Di mana tak ikut kepada bagaimana pengucapan yang betul. Jadi pengucapan yang betul dia berada di akhir. Jadi fil qaryati Aidan. Ada macam tu ya. Okey, datuk saya di kampung juga. Kan? Bukan datuk saya juga berada di kampung. Itu bahasa kita. Datuk saya juga berada di kampung. Tak, bahasa Arab dia kena duduk belakang. Jadi fil qaryati Aidan. Jadati fil qaryati Aidan. Jadi saya berada di kampung. Dan siapa-siapa pun Aidan mesti duduk last kan. Okey. Apa nama ni? Wali. Ammun wa ammatun. Saya pun ada pakcik sebelah ayah. Wa ammatun dan makcik sebelah ayah. Adik-beradik ayah lah semua ni. Okay. Baituhuma. Rumah mereka berdua. Rumah mereka berdua. Rumah pakcik dengan makcik saya sebelah ayah ni. Bijiwar, berdekatan. Bijiwar ataupun bersebelahan. Kita kata berdekatan. Jiwa betul jiran, kita kata jiran. Jiran kan duduk sebelah kita. Kawasan. Orang yang duduk berdekatan dengan kita, itu kita panggil jiran. Tak semesti sebelah. Tapi dia berdekatan, berhampiran dengan kita. Jadi bila perkataan bijiwar, baiti jadi, berhampiran, berdekatan dengan datuk saya. Bijiwari, baiti keluarga saya. Hazihi ailati, inilah dia keluarga saya. Hazihi ailati, uhibbuhum jami'an. Saya sayang mereka semua. Sama juga macam Aidan. Dia duduk last sekali. Uhibbuhum jami'an. Saya sayang mereka semua. Dia semua di belakang jami'an. Okey. Kita tentang nada. Di dalam cerita ni ada latihan dia. Latihan ni ada latihan keempat yang sambung daripada yang depan dah lah. Kita tengok ini. At-tadrib ar-rabi' dan latihan keempat. Apa dia minta ni? Minta buat ajri tadrib kama fil misal. Buatkan latihan seperti contoh yang dia buat. Buat ayat tu contoh seperti yang ditunjukkan ni. Contohnya apa tu? Ana dengan akhud. Jadi apa yang kena buat Ana dengan akhud? Yang pertama kena bina ayat li akhun. Akhi fil madinati. Akhi. Sambungannya akhi fil madinah. Perkataan akhun tu jadi akhi fil madinah. Tambah ya aja Ustaz. Gunakan li akhun. Saya ada saudara lelaki. Akhi fil madinah. Saudara lelaki saya berada di kota, berada di bandar. Itu dia. Ada anak, ada akhun. Jadi kalau anta pula, ada anta, ada ukhtun. Laka, anta. Laka ukhtun. Awak ada saudara perempuan. Ukhtuka, ukhtun tambah dengan ka. Sebab awak laki anta. Ukhtuka fil madinah. Saudara perempuan awak berada di bandar. Ukhtuka fil madinah. Okey. Siapa nak cuba soalan pertama dengan contohnya ni? Ada perkataan ana, ada jaddatun. Okey. Saya cuba Ustaz. Kita cuba ayat yang pertama. Li jaddati. Li jaddatun ke jaddati? Li jaddatun. Okay. Li jaddatun. Jaddati fil madinati. Stanti, bagus. Itu je. Ayat tu yang pertama ya. Itu ayat pertama tu. Yang pertama. Li jaddatun. Jaddatun. Okay. Jaddati fil madinah. Saya ada nenek. Nenek saya tinggal di kota ataupun di bandar. Okey. Itu je. Jadi begitu juga dengan nombor 2. Nombor 2, okey, siapa nak cuba? Nombor 2.
Yang mana belum mencuba boleh cuba. Salah tak apa. Cuba. Laki. Boleh tak? Cuba. Laki. Laki. Ammun wa ammatun. Okay. Laki ammatun wa ammatun. Ammun wa ammatun. Ammati. Betul Ustaz? Ammat. Nama apa? Ammi dulu ke Ammi dulu? Ammi jadi apa Ustaz? Kalau ni anti. Kan? Makcik kan? Jadi Ammati. Ammi Ammi wa ammati. Betul? Ujungnya? Wa ammati fil madinati. Fil Madinah. Kan bezanya cuma benda sama je. Tapi bezanya saya nak tunjukkan saya ada dengan siapa tu? Pakcik saya, makcik saya. Itu yang ayat yang kita nak tukar tu. Kan? Li ammun wa ammatun laka la pun laki minta. Laki sebab anti jadi awak ada. Ammun. Laki ammun wa ammatun awak perempuan. Awak ada pakcik dan makcik. Okey situ. Apa nama tu? Kejap usah silap je. Itulah. Bukan amati. Kenapa bukan amati? Sebab anti. Sebab anti. Jadi kena tukar. Jadi apa dia? La apa? Laki. Kan anti laki. Kalau anta laka. Laki. Wa ammatun. Awak ada pakcik dan makcik fil Madinah. Di bandar. Laki ammun wa ammatun fil Madinah. Awak ada pakcik dan makcik sebelah ayah di kota ataupun di bandar. Jadi kena tukar sebab apa tu bukan saya dah ni anti. Kalau saya betul tambah ya. Kalau anti tambah ki, kalau anta tambah ka, kalau nahnu tambah na, nun alif na. Okey? Itu dia. Kalau huwa dia laki tambah hu, kalau hiya dia perempuan tambah ha. Itu dia. Okey. Jadi boleh buat yang seterusnya ni nanti sebagai latihan. Tadi macam Ustaz, yang anta tu, anti tu yang mula-mula tu laka dulu juga Ustaz Laka, ammun wa ammatun. Lepas tu laki. Laki. Laki perempuan. Laki. Ingat bawah-bawah. Laki. Bagi bawah. Anti laki. Anta kan bagi atas. Anta laka. Anti laki. Okey, jelas. Okey. Anta laka. Anti laki. Ana li. Okey, ana li. Saya ada li. Anta awak lelaki. Awak ta bagi atas. Laka ka ka bagi atas. Patah dengan patah. Anta laka. Anti laki. Okey. Nahnu lana. Nun alif na. Dia ada kan na. Nahnu lana. Kalau ada huwa, lahu. Tadi kan dalam petikan awal tu. Kalau hiya dia perempuan, laha. Dia ada hu dengan ha. Itu dia. Okey. Boleh ya? InsyaAllah. Laki. Ammun wa ammatun. Dia ada sambungan tu. Sini ada 10. Jadi saya beritahu tadi, huwa. Jadi huwa tu ingat hu. Kan? Okey. Anta laka. Ana li. Hiya laha. Nahnu lana. Anti laki. Itulah. Okey, kemudian terakhir tu adalah isi tempat kosong. Tempat kosong. Dengan apa tu? Ummuki. Petikan yang tadi lah. Ni petikan ni. Copy paste senang cerita lah. Ya, untuk yang ni. Okey. Itu soalan yang kelima ni, copy paste je. Apa jasa sambungan dia. Ismiki, nama awak siapa? Nama awak, ni kan kita nama saya ni. Itu je lah yang perlu lekapkan mengikut perkataan-perkataan yang ada di dalam petikan ilati. Okey. Kemudian kita tengok latihan yang kat sini, apa arahan latihannya untuk yang tadi ni.
perbualan antara Salma dengan Laila. Okey. At-tadribul awal. Ajib an hazil as'ilati bighaddin nazar anil hiwar al-madi. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan perbualan yang di atas tadi. Apa dia tanya tu soalan yang pertama? Kam akhon laki. Berapa abang, berapa brother awak ada? Kita tadi Salma. Kam akhon laki. Salma dengan Salma apa nama tu? Salma tu maksudnya. Dia tanya pada Salma. Salma ada berapa? Ada berapa adik-beradik? Kam akhon laki. Ataupun yang lebih baik ni kalau Ustaz ni soalan yang apa nama tu? Kepada diri sendiri. Okey. Ini jawab masing-masing. Sedap. Lebih mudah macam tu. Jadi soalan ni merujuk kepada perempuan sendiri. Cuma apa ditanya soalan yang pertama? Kam akhon laki. Berapa brother? Ada berapakah adik-beradik lelaki awak ada? Awak ada berapa orang adik-beradik lelaki? Akhun. Yang kedua, kam uftan laka ataupun laki. Ada berapa adik-beradik perempuan awak ada? Kam uftan laka ataupun laki. Yang ketiga, kam ibnan laka ataupun laki. Ada berapa orang anak lelaki? Ibnun jadi ibnan. Yang keempat, kam bintan. Berapa orang anak perempuan? Laka ataupun laki yang ada. Yang kelima, kam amman laka atau laki. Ada berapa orang pakcik yang awak ada? Pakcik sebelah ayah. Kemudian kam ammatan laka, dan ada berapa orang makcik sebelah ayah yang awak ada. Jadi jawapan tu mengikut dia sendiri. Maknanya kalau tadi, kalau seorang jawab je lah akhun. Akhun, ukhtun. Akhun seorang brother. Ukhtun seorang sister. Adik-adik perempuan. Kalau seorang saja tak perlu tambah apa. Tapi kalau dua, tambah alif nun di depan dia. Macam contohnya dalam ni, dia katakan dia ada dua orang ni. Dia contoh apa? Ukhtan ni. Dia tambah alif nun. Alif nun tu tunjukkan ada dua orang. Mana kalau yang lain-lain pun ada abang dua orang. Tambah alif nun je di depan dia. And dia punya ni. Tambah alif nun kalau. Okey. Banyak soalan dia ni. Okey. Kam khalan laka atau laki. Ada berapa pakcik sebelah ibu? Awak ada. Kam khalatan laki. Ada berapa orang makcik sebelah ibu? 9. Hal laki ataupun hal laka haqibatun. Adakah awak ada beg? Jadi jawab je lah mengikut apa yang sepatutnya. Kalau ada beg, jawab je lah saya. Naam, ya saya ada beg, macam mana? Kan? Okey. Sekejap. Hafidun ke kaki batu? Hafidun. Cucu. Ni tak ada dalam gambar ajar. Hafidun cucu. Lelaki. Hal laka ataupun laki hafidun. Adakah awak ada cucu? Jawab ada tak ada. Okey. Jawab tahu na'am ataupun la saja. Kalau la, tengok macam mana jawapan tadi. Bila dia kata tidak, saya tidak ada. Apa jawapan dia? Cara jawapan dia. Hal laka ataupun laki hafidatun. Adakah awak ada cucu perempuan? Hafidun cucu laki, hafidatun cucu perempuan. Okey, at-tadrib as-sani. Soalan yang latihan yang kedua, tukar ada banyak contoh lah. Seperti contoh. Ada kata kerja ya'malu, ada asyarikah. Jadi yang kena tambah apa dia bagi contoh tu? Huwal an. Dia sekarang ya'malu fi tambah fi asyarikah. Di syarikah. Jadi itu huwal an dengan fi di tengah-tengah.
untuk selesaikan soalan nombor 1 sampai nombor 5. Dengan kata kerja masing-masing lah. Yadrusu, belajar. Yudarrisu, mengajar. Yal'abu, bermain. Yanamu, tidur. Yusalli, solat. Okey. Yang terakhir, at-tadribu salis. Da' hadil kalimat fi jumlah mufidah. Buat ayat menggunakan perkataan ni. Ayat yang ringkas je, tak ada banyak. Muhandisun, nak cerita apa? Saya muhandis contoh. Saya jutera. Dah habis. Yang penting ayat tu orang boleh faham. Tak perlu panjang-panjang. Paling pendek 2 kalimah. Dah jadi ayat dah. Dia doktor. Huwa tabibun. Itu ayat tu. Dia seorang doktor. Jadi gunakan perkataan ni. Muhandisun, as-suq, aina, di mana, suratun, gambar dengan hal, adakah. Bentuk ayat. Membina ayat menggunakan perkataan yang diberikan. Okey, wallahu a'lam bishawab. Saya dah habis dah untuk ni. Ya, untuk latihan bagi pelajaran yang kelima iaitu tentang al-aqidah. Okey, ada nak tanya apa-apa? Mungkin ada yang apa nama tu? Ya, ada skip ke tempat pandai ke apa semua? Tak ada, jelas ya? Jelas insya-Allah. Jadi kalau ada nak buat sewaktu nak buat latihan, ada mungkin tak faham ke apa nanti, boleh WhatsApp lah. Tanya semula kan. Mungkin kalau dia yang terlepas pandang ataupun yang ya mungkinlah beberapa perkataan yang tak jelas dan sebagainya, boleh bertanya. Alhamdulillah, kita dah tamatkan pada malam ni pelajaran yang pertama tentang zamili wa zamilati, kawan lelaki saya, perempuan saya. Dan yang kedua dalam pelajaran al-babul ad-darsu al-khamis, iaitu pelajaran kelima tentang al-ailah, keluarga. Semua ikuti semua. Datuk, nenek, pakcik, makcik, sebelah ayah, sebelah ibu, sepupu, sebelah ayah, sebelah sepupu, sebelah makcik, sebelah ibu, sepupu, sebelah ayah, semua ada. Banyak. Termasuklah tadi ada perkataan tambahan baru tu, cucu. Hafidun, cucu lelaki. Hafidatun, cucu perempuan. Jadi boleh tambah dah dalam catatan ataupun nota supaya boleh ingat. Boleh tahu lah maksudnya. Macam Ustaz beritahu lah. Cara mudah nak mengingat kita gunakan. Walaupun tak guna kerap, jangan pakai pun tak apa. Campur-campur dengan bahasa Melayu tak ada masalah. Kita cakap campur-campur, kejap kita panggil zauji, kejap panggil husband, kejap panggil suami kan. Contohnya. Jadi bila kita guna, kita akan ingat kataan yang kita baca. Anak contohnya. Kita tahu tu anak lelaki. Ya ibni, panggil. Dia terkejut sikit kan contoh. Ya binti, anak perempuan. Tambah je lah ya kan daripada ibnun, bintun kan. Macam tu. Begitu juga yang lain-lain lah. Kita tengok rujuk dalam bahagian keluarga contohnya. Yang mana sebutan panggilan-panggilan ke keluarga. Yang mana sebelah ibu, yang mana sebelah ayah. Ya. Okey. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa lagi persoalan lain nanti, insyaAllah boleh bertanya dalam WhatsApp untuk bagi latihan-latihan yang kita bincangkan pada malam ini, insyaAllah. Okey. Syukran jazakallahu lakum wa ila liqa fil usbu'il qadim. Ya, terima kasih semua. Semoga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran jazilan. Jazakumullah khairan.